Syekh Islam Thailand Tuan Arun Bunchom menegur Dr. Ismail Lutfi secara tidak sebut nama kerana beliau menyuruh pengikutnya berpuasa ikut Saudi atau mana-mana negara luar yang dapat tengok anak bule. Assalamualaikum saudara-saudari para penonton yang budiman sekalian. Sebenarnya fardu kifayah tengok anak bule dilakukan oleh orang kita sendiri di Selatan. Biasanya bukan orang Bakau, bukan orang Ayutthaya, bukan orang Chiang Mai, bukan orang Sarakburi, bukan orang Chanthaburi dan lain-lain. Tapi orang kita yang melakukannya semua gitu. Terutama di tempat tengok anak bule yang paling istimewa, Bukit Parit, Jaha Jala. Ia dilaksanakan oleh Majlis Agama Islam melibatkan para tok imam, tok khatib, tok bila dan ahli jawatan kuasa masjid wilayah masing-masing serta para pakar tengok anak bule tepat yang ada kemahiran dan pengalaman sangat lama dalam tengok anak bule. Budaya sepakat tengok anak bule tok nenek kita di kalangan orang ngaji agama ini wujud turun-temurun sejak zaman berzaman. Tidak salah dengan peruntukan Quran dan selari dengan hadis Quraib, riwayat dalam kitab Muslim dan tepat dengan ajaran mazhab Syafi'i. Mari kita dengar penjelasan Syekhul Islam Tuan Arun Bunchom tentang siapakah yang diberi tugas mengikut undang-undang untuk nak tengok anak bule. ทีนี้หน้าที่อันเนี้ยมันก็ไปโยงกับมาตรา35ก็คือหน้าที่ของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดในวงเล็บ11เนี่ยก็มีระบุเอาไว้ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ว่าหน้าที่ของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดคือการดูดวงจันทร์และแจ้งผลการดูดวงจันทร์ต่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนะครับอันนี้เราจะเห็นได้ว่าเป็นหน้าที่โดยตรงของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดหลายท่านก็อาจจะไม่รู้ว่ากรรมการมัสยิดจะมีหน้าที่ดูดวงจันทร์ด้วย Syekh Islam Arun Bunchom menjelaskan bahawa kerana ramai yang tidak tahu ada undang-undang pengurusan Islam, Parabot Islam pesaning menyebabkan beberapa pihak nak menentukan ketetapan tengok anak bule sendiri ikut luar negeri menyalahi undang-undang pengurusan Islam yang ada itu. นะครับด้วยความไม่รู้ตรงนี้เราก็จึงเห็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนมีหลายกลุ่มที่ออกมาประกาศดูดวงจันทร์ติดตามผลการดูดวงจันทร์สากลดวงจันทร์ท้องถิ่น Syekh Islam berkata begitu dalam syarat jawatan kuasa pakar kali pertama tahun ini di Hotel Almiros, Ramkhamhaeng, Bangkok pada 23 Kumpahan Februari lalu. Menurut Syekh Islam, tahun ni lah nampak jelas sangat, nampak nyata sangat munculnya pihak-pihak nak puasa ikut luar negeri, tak ikut dalam negeri. Sebenarnya perkara ni lama dah berlaku sejak kali nak puasa dan nak raya, tubik jadi geger semua. Tapi tahun ni jadi geger lebih sikit kerana Dr. Ismail Lutfi kata teruk-teruk sangatnya kekeh semua orang yang tak saya ikut dia. InsyaAllah dah. Itu mereka boleh lah niat kalau takdir esok puasa. Tengok keadaan, akak tengok. Kalau takdir pukul 10 tu, dia perakat dia pukul 10 lebih negeri kita. Kalau Malaysia nampak awal sikit, kita tak tahu dan nak nampak esok. Tak mesti Saudi ikut mana-mana. Siapa nampak boleh dipercayai, siapa berita benar kepada kita bukan berita bohong, tahu kalau Allah. Puasa tak ada pihak murah puasa. Ni kita duk puasa dah ni, lala ni duk puasa dah Syaban ni kan. Ada pihak duk sungguh buku puasa hari raya esok dak puasa kali. Raya esok ya pelai pula, dia puasa pelai. Tu ya pakai fikir buat ya fikir pelai. Apa kelah ni? Tak saya halih jarungnya juga. Dek pak jagung tu, ya di pak orang cula dah. Saya ada kecek masa cula pak sok gitu ni. Lepas tu cula Sawal, lepas tu cula Aziz, lepas tu cula ni pak orang cula dah. Kita duk sapa aja Allah sama ingat ni. Duk tak ada halih jagung. Sungguh saya belakang. Oleh belakang kita. Tapi bawa kerja sungguh. Orang tu lah, bawa kerja orang habis saya bisa tak ada ahli jaga. Kan buat. Lepas tu alhamdulillah ala kulli hal. Insya-Allah dah. Saya ingat saya dah tu jihad ke pergi di Sunklang itu sekali masa Praksut gitu. Praksut Haji Mak dulu. Tak ada lah. Pelik masyarakat di negara pula setuju. Setuju kita raya haji, tu Arafah, raya puasa, tu ru'yah. Dekat tu ya.
Setuju. Boleh dah kalau secara tu. Tapi tak ada juga. Jadi kesal habis juga. Subhanallah, na'udzubillah minasyaitanir rajim. Begitulah. Sesiapa yang tak dengar, tak ikut apa yang didakwa oleh Dr. Ismail Lutfi sebagai ajaran Allah itu, dipanggil orang tu peling. Dipanggil orang tu tak alih jarung, tak betul jarung dia. Dan kesal habis. Gana weh. Betulkah hak beliau itu ajaran Allah dan hak orang lain bukan ataupun tak betul kena dibaiki, kena turut dia? Kalau betul, bagaimana pula dengan berpuluh-puluh pakar penasihat kepada Syekh Islam dari seluruh negara yang terdiri daripada ulama, tok guru, baba, ahli sains dan ilmuwan dalam pelbagai bidang ilmu itu. Begitu juga 40 orang yang dipertua Majlis Agama Islam dan lebih 800 orang ahli jawatan kuasa Majlis Agama Islam di 40 wilayah yang ada Majlis Agama Islam di seluruh Thailand, yang kebanyakan mereka kelulusan tinggi dalam negeri dan luar negeri sampai ke PhD dalam bidang agama, bidang sains dan bidang-bidang lain. Logik ke, masuk akal ke dakwa diri sendiri saja yang membawa ajaran Allah dalam tengok anak bulan ni? Sekiranya mereka itu tidak membawa ajaran Allah, mereka jahil atau bawa ajaran setan ke, inilah bahaya pemikir Salafi aliran Syekh Muhammad Abdul Wahab An-Najdi. Cuma mereka tidak ada kuasa sahaja. Akhir sekali saya nak bawa pandangan Setiausaha Agung Pusat Islam Thailand, Perdana Menteri Surin Palare yang tiba balik Dr. Ismail Lutfi. มีบางคนออกไปโจมตีจุฬา4จุฬาแล้วบืนเล็งมั่งอะไรมั่งมันไม่ถูกต้องการไม่เคารพผู้นำนี่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องที่มาดิสเครดิตอะไรกันต่างๆนี่มีบางคนอวดรู้จบปริญญาเอกจากต่างประเทศอวดรู้อะไรออกมาโจมตีเขาไม่รู้ว่าการบริหารท่านจุฬารัฐมนตรีนี่บริหารโดยกฎหมายไม่ใช่ท่านนึกจะทำอะไรท่านทำได้บริหารโดยกฎหมายนะครับถ้าท่านไปดูในเทปอะไรต่างๆเนี่ยออกมาโจมตีอะไรต่างๆนะครับเหมือนกันเรื่องของการดูเดือนก็เช่นเดียวกันเป็นอำนาจของจุฬารัฐมนตรีที่ประกาศว่าผิดแต่ก็มีบุคคลกลุ่มหนึ่งนะครับออกมาทำเป็นทีแข่งกับจุฬาในการดูดวงจันทร์และอ้างว่าเป็นของนานาชาติเป็นของสากลอะไรต่างๆเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเป็นการดิสเครดิตนะครับ Setiausaha Agung Pusat Islam Thailand itu menuduh Dr. Ismail Lutfi diskredit atau menjatuh nama baik Syekh Islam tanpa menyebut namanya, tapi jelaslah beliau maksud Dr. Ismail kerana beliau berkata seorang doktor PhD yang duk kata orang lain paling belaka. Menurut Dr. Ismail bahawa beliau sejak zaman Syekh Islam Prasad Muhammad lagi, iaitu lebih 30 tahun lalu. Dr. Ismail kata dia duk berusaha dengan almarhum Dr. Abdul Wahab. Dr. Hak ni adalah sains saya. Zaman duk tewas sarah dulu. Saya duk kelas 5, dia duk kelas 10. Dr. Ismail duk berusaha dengan Dr. Hak ni, usaha nak ubah orang supaya ikut dia dalam pimpinan 4 orang Syekh Islam. Sampai ke hak lah ni paling belaka, kecuali beliau sore saja tak paling. Boleh ke kata gitu? Masuk akal ke orang ada ilmu sampai ke PhD dalam bidang agama kecek begitu? Itulah yang menyebabkan Setiausaha Agung Pusat Islam Thailand itu kata Dr. Ismail ni urdu nak tunjuk pandai. Lepas tu giduk lekeh, duk jatuh pula nama baik pemimpin agama tertinggi dalam negara. Tapi tak boleh nak buat apa, dia kata kerana tidak ada undang-undang, tidak ada kuasa untuk ambil tindakan. มันไม่มีโทษในเกี่ยวกับพรบบริหารกิจการศาสนาอิสลามถ้าเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ใช้คำว่าจับจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์อันนี้ผิดกฎหมายแต่ของเรามันไม่มีกฎหมายบังคับ Bagaimanapun dalam parlimen ada usaha untuk nak buat undang-undang pasal itu. Pernah diusahakan oleh Parti Omah, Parti Prasha Chat, untuk nak mencegah pihak-pihak tertentu diskredit semua agama, termasuk agama Islam, agama Buddha dan agama Kristian. Terima kasih kerana menonton. Sekian, wassalam.